Kita duduk tahiyat akhir kita dah subuh. Balik makmum, bila mana imam naik rakaat ketiga, sunat dia tunggu. Bagi salam sekali dengan makmum. Tu afdalnya begitu. Mubarakah boleh, tapi tak payahlah dia luput pahala jemaah. Bukan luput kurang. Dia kurang pahala jemaah. Ni masalah kalau tu imam dia duduk baca tasyahud awal, dia baca tahiyat awal. Tak apa. Kalau dia tanya pelik, abang tajum pergi mengaji kita. Jika imam membaca tasyahud awalnya, kalau tu imam baca tahiyat awal, maka afdal balik makmum tunggu dalam tahiyat akhir dia tu. Tunggu dalam tahiyat akhir, tunggu imam turun sampai tahiyat akhir, dia bagi salam sekali dengan imam. Tu satu. Muqabil dia, lawan dia lagu ni pula dah. Adapun imamnya meninggal tasyahud awal. Maknanya tu imam dia tinggal tahiyat awal. Tu imam main maghrib, kita main subuh. Bila kita tahiyat akhir, tu imam sepatutnya dia duduk di dalam tahiyat awal. Tiba-tiba tu imam tak duduk tahiyat awal. Tak kira lah lupa kau sengaja kau. Kesimpulan kata tak duduk tahiyat awal. Walaupun ni royah, walaupun ia imam, walaupun balik tu imam ni dia duduk istirahah sekalipun, dia mangkit Allah, duduk dulu kan, lepas tu baru nak baca. Walaupun tu imam duduk istirahah, maka wajib atas makmum hak main subuh tu, wajib niat mufarakah semata-mata. Tak boleh dia ikut dah lah. Tak boleh ikut. Dia wajib niat mufarakah semata-mata tak kala imamnya bangun kepada rakaat yang ketiga. Tu bila makmum imam mangkit rakaat ketiga, dia tak boleh buat apa dah tu. Yang kata boleh kita sunat, kita tunggu dalam tahiyat akhir. Sekiranya imam tu dia duduk tahiyat awal dulu. Kalau imam duduk tahiyat awal, tu yang kita boleh tu, baca tahiyat awal. Tu yang kita boleh tunggu. Kita boleh tunggu dalam tahiyat akhir kita tu. Dia kait dengan duduk istirahah ni sebab apa tu? Nak bahas masalah hak sebelum ni. Sebelum ni, kalau tu imam dia tinggal baca tahiyat awal tapi dia duduk istirahah, maka kita sunat baca tahiyat awal. Kalau dia mangkit tu kita ada istirahat tu, kita wajib mangkit lah semata-mata. Tak boleh lah kita nak duduk baca, tak boleh. Kalau dia duduk istirahat, sunat kita baca tahiyat awal juga. Ingat tak masalah itu? Baca mengaji laju-laju je tu, mengaji nak khatam. Untuk sat istirahat dia tak lepas daripada pada baca tahiyat. Nak baca? Baca. Jangan lambat kan. Agak-agak lah kita tahu. Macam laju ni. Dia kesalahan imam, walaupun imam tak, makmum tak salah, kira sunat sujud sahwi. Dia bukan syarat salah kita. Bila kita sangkut dengan jemaah, walaupun kesalahan tu kesalahan imam, kita tak buat salah apa-apa. Maka sunat juga kita balik makmum sujud sahwi. Betul. Tu sebab tu dia kait dengan duduk istirahat tu. Sebab takut kita nak tertukar masalah itu. Masalah itu kata kalau imam tu dia duduk istirahat, kita boleh nak baca tahiyat awal. Tak mau berdiri terus pun tak apa. Betul. Ada saya takut tertukar masalah sini. Saya kata kalau duduk istirahat tak apa, kita boleh tunggu. Tak boleh. Itu masalah lain tu. Maka wajib atas makmum subuh tu niat mufarakah semata-mata tak kala imamnya bangun kepada rakaat imam. Mana? Rakaat yang ketiga. Habis. Dan wajib atas makmum maghrib. Niat mufarakah tak kala bangun imam seumpama zuhur. Kepada rakaatnya yang keempat. Kot tu. Jadi ilat dia ada depan sebab apa yang tak boleh. Kalau tu imam main syak,
Kita main maghrib ke? Kita main maghrib. Lepas tu sampai rakaat ketiga kita tayat akhir. Tu imam tak duduk dah lah. Sebab dia nak kena tambah satu rakaat. Dia 4 rakaat. Jadi kita boleh tak tunggu dalam tayat akhir? Tak boleh tunggu. Pakai niat mufarakah. Boleh pahala sakat tu. Tak sempurna pada jemaah, tapi boleh lah pahala takat 3 rakaat tu. Dan tiada harus sekali-kali, tak boleh menanti memberi salam serta imamnya. Dia nak tunggu bagi salam dengan imam, tak boleh. Sebab apa? Tu. Kerana membawa kepada mengerjakan duduk yang tiada memperbuatkan dia akan dia duduk, tak memperbuat oleh imam. Imam tak buat. Imam tak buat duduk tu, kita pergi buat apa-apa. Jadi mukhalafah, jadi menyalahikan imam pada perbuatan yang keji. Jadi kalau kita tak niat mufarakah, sekali mayang kita lah batal. Kau tahu? Ni masalah hak menyalahi rakaat ni. Tu. Habis, ni nak ingat masalah ni, payah ni nak ingat ni. Kena main-main dia sedia apa. Pasal yang ketiga. Habis tu syarat sah kedua, syarat sah nak ikut bagi imam tu. Fasal yang ketiga pada menyatakan adab semayang berjemaah. Adab kita bila kita nak semayang berjemaah. Dan sekurang-kurang jemaah. Sekurang-kurang jemaah ialah imam dan makmum. Cukup 2 orang panggil jemaah lah. Panggil jemaah. Tak hidup imam dan makmum. Makmum kena berapa? 3 ke atas, 2 ke atas ada. Makmum dah seorang lah. Seorang lah makmum. Dan jikalau semayang seorang dengan berjemaah, ni nak menyata kelebihan pula ni. Dia semayang seorang dengan berjemaah. Apa orang panggil pun dengan semayang berjemaah. Semayang munfarid. Ni nak buat bandingan ni. Dia nak buat bandingan. Jikalau seseorang tu, dia semayang seorang dengan berjemaah, yakni bandingan apa, kita panggil apa? Banding dengan semayang berjemaah tiada khusyuk. Dobik lelok tu sendiri dia ibarat payah kita ni. Kalau semayang seorang dengan berjemaah tiada khusyuk, yakni berbanding dengan semayang berjemaah yang tiada khusyuk. Semayang jemaah tak khusyuk. Dan jikalau semayang seorang dapat khusyuk sekalipun, kalau dia semayang seorang dapat khusyuk sekalipun, maka berjemaah tu aula. Aula lebih utama lah. Lebih baik semayang jemaah walaupun tak khusyuk. Tu bandingan. Dan jamaah pada Jumaat. Jamaah pada semayang Jumaat. Semayang jemaah pada solat Jumaat tu, hak tu afdal tu. Hak tu terlebih baik. Kemudian terlebih afdal. Di situ. Kemudian daripada jemaah Jumaat tu subuhnya. Kemudian subuhnya, ini semayang jemaah subuh lebih afdal. Maksudnya duk tangga nombor 1 afdal ni mayang jemaah Jumaat. Tu hak paling afdal. Lepas tu jatuh ke nombor 2, jatuh semayang jemaah subuh. Kemudian subuh yang lainnya, tengok dia tulis ringkas-ringkas tu. Kemudian pada subuh yang lainnya, lain pada subuh. Apa lain pada subuh? Kemudian isyak. Jatuh kat isyak. Mayang jemaah isyak. Kemudian asar. Di sini ada ulama duk berkhilaf ni. Kata setengahnya asar lebih afdal daripada jemaah isyak. Khilaf. Bila khilaf tu kita buat dobit tu pasal apa, nak bagi kita faham saja, jadi tak berkelahi. Benda ni ada biasa ngaji dengan saya kat sini, tahulah jenis saya ke mana. Dia tak suka duk sebut satu pendapat, saya tak minat. Walaupun rasa payah pun tak apa, lama-lama besok payah nak ingat 2-3 pendapat dia ping. Tapi payah, rasa payah walaupun tak ingat, tapi kita ingat kata ada khilaf. Kita automatik dia akan sifat kita tu dia tak ditasyadud, tak disyadid, tak kerah. Bila ada kerah je ni sebab tu setengah tutup kubur dia tak minat sistem daurah.
Sistem darah kalau kita ngaji kan. Pasal yang 3 pada menyatakan kadang bayang. Oh, faham tak? Dan kurangnya imam makmum baca. Tak ada dah. Nampak 2, 3, 4. Kebanyakan orang tak mau. Pasal tak mau. Pasal orang kata apa lambat. Kita tak minat tu pasal kes apa. Bila dia keluar dia jadi kerah. Aku ngaji dah dengan tu guru tu. Tu guru tu kata asal lebih hafdah pada insya'. Aku mengaji kata insya' dulu. Jadi kelai. Tu Imam Syafi'i dia buat syarat mengaji tulu zaman. Panjang masa. Panjang masa. Tu bila kita ngaji lama kita ni kata asak dulu. Ni kata insya' dulu. Tengok. Sampai semua dua khilaf asar dengan subuh. Mana lebih afdal. Sampai tahap lagu tu. Isyak, kemudian asar, kemudian zuhur, kemudian maghrib. Tu ikut susunan dia lah. Habis. Dan jamaah di dalam masjid bagi lain. Istisna lah kecuali. Semayang jemaah dalam masjid tu bagi yang lain daripada perempuan. Hak tu afdal. Hak tu terlebih baik. Hak tu terlebih baik. Sebelum tilik kepada manik lah atau pada arid lah. Kalau ada aridi tu. Tu tak kira. Depan nanti dia sebut. Bukan itlaq. Itlaq ke mana? Semata mayang masjid tu lebih baik. Tak, dia tak itlaq. Belakang nanti ada tu. Perempuan. Lain daripada perempuan lah. Hak tu afdal lagi. Mayang masjid pada tempat lain daripada masjid. Hak tu lebih afdal kecuali pada perempuan lah. Tapi tilik perempuan ni tilik ni. Dia kata semata dia tengok juga tempat. Kalau masjid tempat-tempat pengajian tu tu terhenti atas undang-undang guru lah tu. Yang pergi rata tu tak boleh pergi rata. Habis selera anak murid. Siapa? Ni dia kata. Tu buat dia kata. Tak boleh lah tempat mengaji cerita lain pula dia tu. Dia undang-undang dia. Dan jemaah perempuan afdal di rumah. Tu asal dia. Asal hukum begitu. Jemaah perempuan tu afdal di rumah. Tu pun tengok juga. Perempuan yang macam mana. Tengok dalam kitab syarah besar-besar dia ada. Dan hadir perempuan-perempuan akan masjid pada jemaah laki-laki tu makruh tu. Siapa tu makruh? Tu dia kait bagi yang muda-muda. Tiada makruh yang tua-tua. Ni kita ada kata lagu ni. Kata Sungai Barat ada kata lagu ni. Bagi yang lawa-lawa, bagi yang segak-segak comel. Tu yang makruh. Kalau dia muda sekalipun tapi tak apa nak segak. Tu orang tengok tak kenal mana. Tu sunat apa dia afdal juga. Boleh main ni. Dia tak makruh main masjid. Tu dia khilaf situ. Ada kan? Jenis umur 4-50 tapi segak tu. Ada jadi. Kalau tukar tengok ada. Tak apa lagu tu tak apa. Takut kata tak ada. Nampak sangat dah mata warak lah. Tengok dan pagi-pagi orang tua-tua dulu nak jadi kes umur 60 lebih dah duk jogging. Lah kali buat report polis siapa kena rogol. Dia lah 60 lebih. 60 lebih. Jogging tempat pertamaan orang tangkap dah tua nak lawan tu orang nak. Pergi buat report. Tengok gambar Allah segak. Segak. Dia jenis jago. Tu dia tengok di cantik rupa pula atas Sungai Barat dia kata lagu tu. Ni tilik pada hukum asal lah. Hukum asal lagu tu lah. Macam kalau kita pergi tempat-tempat pengajian tu dak lah. Lagi duk pergi balun tutup guru pula. Pergi pondok ni apa ni perempuan main surau, perempuan main masjid. Jam lagu tu. Tempat pengajian dan lain pula. Baik. Dan jika muafakat sembahyang qada imam dengan qada makmum. Kalau imam qada, makmum qada. Tu sunat berjamaah. Dan jika tiada muafakat, muafakatnya sopalah sama. Dan jika tiada muafakat, kalau tiada serupa seperti zuhur dan asar, baik misalnya makmum kita katalah makmum zuhur tu imam yang asar, maka iaitu khilaful aula. Khilaf aula ni rendah daripada makruh.
tidak makruh. Dalam mazhab Syafi'i khilaful aula ni dia bukan makruh, setengah mazhab dia kata khilaful aula tu makruh. Dia rendah sikit. Dia ada wajib, sunat, makruh, khilaful aula. Dia khilaful aula dulu, lepas tu makruh, lepas tu haram. Khilaful aula, menyalahi keutamaan dia panggil, tak sampai tahap makruh. Kata setengah dak khilaful aula duduk dalam tangga makruh dah lah. Seperti sembahyang tunai di belakang qada. Tu. Imam tunai kita qada. Kata setengahnya janganlah lagu tu. Dan akahnya sebaliknya lah. Ataupun qada dengan tunai. Tunai dengan qada atau qada dengan tunai. Pendek katanya menyalahi lah. Dan juga kata khilafu aula tu mana? Ni kita sebut tu. Dan fardu di belakang sunat. Ni kata semayang kita nak mayang fardu, dia main sunat kita ikut dia. Ni kata semua khilaful aula, tak disunatkan. Kita sebut tu lah. Habis tu hari tu kata sah mengikut yang fardu akan yang sunat tu lagu mana? Duk cerita sah tak sah semayang tu saja. Sah tu sah lah, tapi beradab lah. Adab dia tu. Tak disunatkan kita ikut di belakang orang sembahyang sunat. Tapi kalau orang tanya hukum sah ke tak, kena jawab sah pula. Sah tu sah lah. Tapi dia main tapi ke belakang. Tapi tu beradab dah lah. Boleh. Dan jika berlawanan sembahyang di masjid seseorang, dan kalau dia sembahyang di masjid seorang dan sembahyang di luar masjid berjamaah, hendaklah didahulukan jamaah. Sebab apa kena dahulukan jamaah ni kita sebut itu ni? Jangan duk banding pahala. Kerana kelebihan tu dia bergantung dengan diri ibadat. Tu. Dia bergantung dengan diri ibadat. Hak tu aula, lebih utama daripada kelebihan bergantung dengan tempatnya. Apa tu kata? Jangan duk banding. Kalau banding automatik jatuh tu weh. Buat penat saja. Buat penat saja kami orang kata apa, semayang seorang. Tapi dalam masjid. Aku main seorang apa walaupun jemaah, tapi orang tak ada etikah. Duk buat kata lagu tu. Tak ada. Dia bukan atas tempat, dia atas diri ibadat. Tengok dia kata. Tu kata, dia bina atas diri ibadat tu lebih utama daripada kelebihan bergantung dengan tempatnya. Dia bukan tengok di tempat saja. Habis. Dan sunat ulangi sembahyang fardu berjamaah. Boleh kita ulang. Dia panggil sembahyang mu'adah. Kita sebut tu dah. Sembahyang i'adah, ulang sembahyang. Boleh ke ulang? Boleh. Dia kata sunat kita mengulangi sembahyang fardu berjamaah jikalau yang pertama sudah berjamaah sekali pun. Tu mayang i'adah dia panggil, mengulang. Kalau tak jemaah tak boleh lah. Dan tiada sunat lebih daripada sekali. Maknanya kita sembahyang i'adah sekali. Kita tadi dah main isyak berjemaah sah dah. Patut ada jemaah nak main sembahyang pula isyak. Ataupun ada seseorang yang nak sembahyang isyak tapi tak ada orang nak berjemaah. Kita sunat main jemaah kan dia. Tak kira tak ada orang berjemaah ke, ada orang dah berjemaah ke, kita nak ulang. Hukum ni hak kita ni masa ada hukum ulang semayang. Bukan hukum duk dia orang nak berjemaah ke tak. Maksudnya kita ni kalau kita nak ulang balik semayang boleh tak? Boleh. Sunat, tapi syarat nak berjemaah. Buat contoh je lah, kita nak berjemaah bila ada orang nak semayang tapi tak ada orang lain, kita teman lah dia. Tengok. Dan tiada sunat daripada sekali. Kalau masuk kali kedua, ketiga tak sunat dah lah. Sunat sekali lah. Tapi haram dah. Tak haram. Dan jatuh yang kedua tu sunat. Jatuh yang kedua sunat. Cumanya bila dia sembahyang i'adah, dia kata dan wajiblah niat mengikut imam. Bila dia nak niat di dalam takbiratul ihram. Sebab apa dah kait situ? Karenanya hak kita mengaji sebelum ni,
Kalau sekiranya dia semayang jemaah biasa, dia niat takbiratul ihram, dia boleh niat di pertengahan semayang. Ni ada masalah tu. Dia nak niat tengah semayang boleh, cuma makruh. Makruh. Jangan duk amal lah, amal tu tak bagus lah. Lepas tu masalah semayang i'adah dia tak boleh kita niat selepas selesai takbir. Dia dalam kita takbir tu kena niat boleh dah. Macam semayang Jumaat. Macam semayang Jumaat. Dan wajiblah juga imam tu meniat jadi imam di dalam takbiratul ihram. Dia pun sama. Kalau dia jadi imam, wajib kena mendatangkan niat imam tu, keadaan jadi imam kena niat dalam takbir. Macam semayang Jumaat. Sebab dia syarat dah. Dia ada solat mu'adah, solat yang diulangi, dia syarat mesti kena dalam berjemaah. Dalam berjemaah. Sebab apa tu? Kerana boleh ulangi itu syarat berjemaah. Dan kita nak ulang semayang tu, dia syarat dia mestilah dalam keadaan berjemaah. Kalau tak berjemaah tak boleh. Apa tak boleh? Haram. Saya saja nak ulang semayang dengan tak ada pasal-pasal apa, saja nak ulang seorang-seorang tak boleh. Habis. Lagi dan sebab nyata punah semayang pertama. Lagu mana ni? Dia nak semayang i'adah. Jadi dia lepas habis semayang, dia tahu kata, oi semayang tadi tak jadi. Jadi punah lah. Dan sebab nyata punah semayang yang pertama. Semayang pertama tu rosak. Jadi tiada memadai oleh yang kedua gantinya. Ganti bagi yang pertama. Maksudnya dia semayang dah fardu pertama mula-mula tu cuma lepas tu lepas habis semayang nyata kata semayang tu rosak. Lepas tu dia nak niat i'adah boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ni atas muktamad, atas pendapat yang muktamad. Maksudnya khilaf juga. Pendapat muktamad tak boleh lah dia niat i'adah, mana boleh niat i'adah semayang tadi tak jadi. Tengok. Sebab solat i'adah dia sunat. Solat hak wajib, hak pertama ni dia wajib. Jadi bila hak wajib dah memang tak jadi, mana boleh sunat solat i'adah? Ulang buat pun memang tak jadi. Jadi kalau dia niat ganti, tak boleh. Dan Ibnu Hajar ni muktamad di sisi Imam Nawawi dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Tak tahu khilaf, yakni menyalahi lah, tidak seperti bagi Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Ini salah satu kitab wajib dipelajari di pondok-pondok ni. Syekhul Islam Syekh baru. Siapa kan? Kitab apa ni? Lalu orang mengaji. Tak nu, Syekhul Islam tu. Tu Ibnu Hajar dengan Syekh Ramli. Tu Hasyiah Tahrir tu. Syarah apa? Syarah Tangkih. Syarah Tangkih. Tu kira nak penting ngaji pondok wajib lah ni kurang-kurang kurang-kurang 2 jilid kita ni, antara kitab yang banyak menyakitkan kepala otak orang ngaji kita ni. Nak tahu ngaji ke tak, suara kita ni boleh tahu. Tu Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Sebab apa tu? Menyalahi pasal apa? Kerana mengikut ia Syekhul Islam bagi Ibnu Ammad, pendapat Ibnu Ammad dan Imam Ghazali, kata Ghazali ataupun boleh kata Syekhul Islam boleh. Hal keadaan nakal daripada Ibnu Ammad dan Ghazali. Dia kata ni, memada ganti yang kedua jika ia niat dengan semayang kedua itu akan fardu. Tak apa. Semayang pertama tak sah. Bila dia semayang pula kali kedua, wajib dia kena niat fardu. Baru jadi ganti balik. Habis. Dan semayang jamaah serta perhimpunan
Semayang berjamaah serta perhimpunan yang banyak tu. Oh, bahasa mudah tak? Oh, makin ramai jemaah tu. Oh, hak tu afdal daripada yang sedikit. Oh, hak tu lebih baik. Ramai yang 40, 50 orang. Sana 30 orang, 20 orang. Afdal 40. Oh, selama mana afdal tu? Selama mana dia kait tu? Melainkan kecuali lah kerana seumpama bid'ah imam. Kalau imam tu buat kerja tak kena, tak leh lah, ramai pun tak ada juga. Tu imam baca Fatihah tak betul, tu imam duk buat amal benda makruh dalam sembahyang, tu bid'ah lah tu. Bid'ah tu duk mengakali benda makruh dalam sembahyang. Walaupun ramai pun, melainkan kerana seumpama bid'ah imam bagi puak yang banyak. Dia puak banyak, tapi imam duk buat benda makruh tak wanti dalam mayang, maka jemaah serta puak yang sedikit yang imamnya tidak bid'ah tu afdal tu lebih baik. Tu lebih baik daripada hak mayang jemaah ramai tapi tu imam buat amal dengan makruh. Imam duk berdahem dalam semayang. Tu berdahem tu bukan setakat apa dia boleh makruh je, boleh batal semayang pula tu. Dia syarat berdahem. Ngaji syarat berdahem ada kata boleh ganti dengan batuk. Itu semua perkara yang menyebabkan batal semayang. Tengok dalam kitab Bughyatul Tulab misalnya. Nak baca kitab Arab kita tak pandai, baca kitab Jawi. Baca kitab Jawi. Ya, apa kitab Jawi pun buat-buat banyak. Dia sebut tu dalam kitab Bughyatul Tulab. Dia nak pelari daripada berdehem, dia pergi batu. Sama, tak sah semayang. Sekiranya tak cukup syarat nak berdehem, bila boleh berdehem? Ada syarat dia boleh berdehem tu. Lekat dekat mana yang boleh berdehem. Untuk iman. Takat mana lepas berdehem. Allah. Lepas tu lah. Lepas tu, duk buat benda makruh tu. Terkadang tu batal semayang pula tu. Jadi, afdalnya baik jemaah sikit daripada hak banyak. Tapi imam masalah yang sedikit, tu lebih baik. Maka jemaah serta puak sedikit yang imannya tak bid'ah tu afdal lebih baik. Atau adalah jemaah yang sedikit itu pada masjid yang diyakin halal buminya. Pula dah. Jadi bumi kita panggil apa? Kita panggil tanah lah. Tanah tu duk berkhilaf. Duk berkhilaf. Tanah ni betul ke tak tanah wakaf? Dia dalam kitab Arab dia akan kata apa istilah tu? Dah tanya tahu dah, tanya siapa? Dah? Lupa. Kan? Ardul maghsub. Dia panggil ardul maghsub. Ardul maghsub ni bumi yang dirampas. Dia panggil dalam bab ardul maghsub ni, dia panggil bumi dirampas. Jadi tanah tu tak nyata. Betul ke wakaf, betul ke tak wakaf ke? Ataupun dia jadi contoh mana kita tahu. Dalam kitab-kitab ni duk sebut kata tak nyata halal dengan bahawa tak nyata milik. Sebab kita mengaji dalam bab dia masjid, bila kita isytihar masjid dia akan jadi wakaf dengan sendiri. Dia akan jadi wakaf sendiri. Lepas pada tu dia mengaji bab syarat sawakah. Syarat sawakah salah satunya dia mesti milkul tam. Kita nak wakaf tu mesti kita milik sempurna. Kalau tak milik sempurna tak sah wakaf. Mana boleh sah, mana boleh wakaf benda bukan milik. Lepas tu duk jadi serabut kata, milik ke tak? Milik ke tak? Tu dia panggil tak yakin. Ni kata hak dia. Bila luput yakin halal bumi, maka tak afdal semayang di situ. Tu masuk dia tu. Hidup pening pula lagu. Mana masjid yang tak yakin halal bumi dah buat masjid tak halal kok mana? Tu kata tanah tu tak halal. Tanah tu tak halal, bukan tak halal, tak yakin. Dia panggil syubhat, kesamaran. Kesamaran. Halal ke tak tak bumi ni? Halal ke tak tak tanah ni? Tu dia panggil bukan kata nyata haram. Kalau nyata haram tu berat lagi lah tu. Tu berdosa kita semayang situ.
Bukan sakat apa makruh dah, berdosa besar tu. Kalau nyata kata haram, ada panggil ardul maksud, bumi yang dirampas tu haram pula. Ni dak dia kata tak yakin halal. Jemaah tu sikit. Atau adalah jemaah yang sedikit tu pada masjid yang diyakin halal buminya atau harta buat binanya. Yakin kata harta buat binanya tu halal, bukan hak masjid tu dibina daripada harta, misal harta judi ke, harta curi ke. Maka sedikit puak jemaah tu, hak tu lebih baik afdal daripada banyaknya pada lainnya. Tengok tu. Semayang, kita semayang kat padang bola. Semayang di padang bola, bukan tanah wakaf, bukan masjid, bukan surau, mudah tu. Daripada semayang jemaah di bumi yang tak yakin halal dia, ataupun masjid yang tak nyata harta dia. Kata ni harta buat pada harta judi apa semua kan. Tu lebih baik main di padang bola. Tengok. Sebab tu kadang-kadang kita dengar pelik-pelik tu pun kata jangan duk iktiraf, kan kritik tu. Dia ada ambilan dia tu. Dia ada tempat ambil marojek dia, tempat rujuk dia tu ada. Baik. Dan berjemaah dan jikalau adalah imam tu puak yang sedikit, kalau jemaah tu adalah orang sedikit, hak tu pula aula, hak tu lebih utama dengan jadi imam kerana seumpama alim. Alim adalah hadir di sisinya tu, di sisi imam tu, hak tu aula, hak tu lebih utama. Kita semayang dengan orang yang bukan alim, dengan seorang tu dia alim dalam bab fiqh lah, khususnya kalau dalam semayang. Hak tu lebih afdal kita semayang dengan di sisi pada ketika ada orang alim. Betul pula. Dan berjemaah habis kat situ, tengok tu. Tengok tu satu-satu tu. Waktu jadi payah, waktu kadang-kadang kita tak mau jawab tu, mana lebih baik, mana lebih baik. Payah jawab. Kadang-kadang orang nak kata tak boleh terima lah ni. Payah lampau mengaji sendiri, apa fikir sendiri. Senang. Tak payah jawab orang nak mat. Sikit hari nak mengajar orang. Jadi hukum jenis kepok ke kita ni jangan duk cakap tanpa kita. Bahaya. Pesanan je lah, aku kena dah tu aku cakap ke tu. Memang baik sendiri. Orang kata apa dulu, mesej tak balas, apa tak balas. Lah kali ada orang tengah pergi abad cerita lagu ni sebenar. Baru dia tahu. Lah kali dia telefon dia panggil pergi tempat dia untuk mengajar. Lepas tu dia cerita, kawan ni macam cerita lagu lain. Kawan tu main tanya pasal ada atau kawan ni tak ada out. Risau ke ada lagi jenak ni. Payah buat live ni. Salam pun kena dia ada. Ada satu hamba Allah ni dia tanya satu barang, kaitan barang. Bila barang tu mula dia bagi untuk infak. Lepas tu kawan tu beli barang baru. Lepas tu tak guna dah. Tak guna dah. Tanya ke mana kita abang buat guni. Lepas tu ada siapa dia tak dengar cerita ni kat mana tau. Dia pergi sampai kawan tu kata kita kata buat lagu tu salah. Kita tak kata salah. Kita bagi jalan keluar. Jadi dia pun tak main tanya kita balik apa cerita. Duk marah tu. Lepas tu kita tahu balah mesej apa kita mesej tak tegur. Lah kali kita pun buat tak tahu tu. Lepas tu baru anak murid dia tanya. Kita cerita balik. Panggil jumpa. Allah kuih duk apik ada hikmah kan. Dulu tak rapat mana kan. Dah jadi apik balik. Buat tahu malah kita lepas tu start dari situ tak pernah jawab kecuali depan muka dah kita. Jawab soalan orang tu depan muka dah kita kecuali ilmu daruri lah, ilmu hak jenis tak pakai kitab pun kan tahu. Tu boleh lah jawab.